dah simpan banyak-banyak emas dalam akaun, tiba-tiba tak boleh keluarkan pula. Emas dalam akaun emas Gap adalah berlandaskan 100% emas fizikal. Jadi akaun Gap ini hanyalah satu platform di mana kita menabung emas dengan bajet yang kecil. Bila dah cukup gram emas yang kita kehendaki, kita boleh arahkan sistem untuk keluarkan emas mengikut yang kita mahukan berdasarkan berapa banyak gram emas yang kita ada. Sebagai contoh, emas di tangan saya ini ialah 1 dinar. Bila akaun Gap tuan-puan sudah ada 4.25 gram, tuan-puan boleh arahkan sistem untuk pos secara berinsurans. Sesiapa yang yakin dengan kredibiliti public gold, tidak menjadi masalah untuk kita menabung dan menyimpan emas dalam akaun public gold. Apabila dah cukup saja gram emas yang kita kehendaki, maka tuan-puan boleh fizikalkan dan pegang sendiri emas itu. Pesanan guru emas saya, emas yang terbaik adalah emas yang di tangan kita. Sehingga hari ini, hampir 2 juta penyimpan emas di public gold. Dan tiada seorang pun yang menyimpan emas tak dapat emasnya. Tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh rujuk pin video saya di profil 5 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bantu tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.